Hai, selamat datang. Okey, kalau anda baru nak kenal-kenal dengan dunia kenderaan elektrik atau EV ni, anda memang dah ada kat tempat yang betul. Jom, dalam sesi ni, kita akan kupas satu-satu semua benda asas pasal EV dengan cara yang paling senang nak faham. Pernah tak rasa pening kepala bila dengar istilah-istilah macam SOC, SOH atau IMAS 5? Jangan risau, sebenarnya ramai yang rasa macam tu masa mula-mula. Jadi, matlamat kita hari ini adalah untuk pastikan semua ni jadi jelas dan senang untuk anda faham. Baiklah, ini dia agenda kita. Mula-mula kita akan tengok pasal pengecasan EV, langkah paling pertama. Lepas tu kita akan fahamkan satu konsep penting iaitu EMAS 5. Seterusnya kita sentuh pasal kesihatan EV, SOC dan SOH. Kita juga akan belajar macam mana nak kira jarak perjalanan dan akhir sekali kita buat satu rumusan pantas. Jom kita mula. Okey, jom kita masuk bab pertama, pengecasan EV. Ini benda paling asas kan? Macam mana sebenarnya kita nak isi minyak atau lebih tepat lagi, cas kenderaan elektrik ni? Jadi, jenis pengecasan yang paling biasa anda akan jumpa ialah pengecasan AC. Nak senang faham, bayangkan je macam anda cas telefon bimbit waktu malam kat rumah. Ia perlahan sikit tapi stabil dan inilah kaedah utama yang kita guna untuk cas harian. Jadi, macam mana nak buat? Proses dia mudah sangat. Ada 6 langkah je. Mula-mula, parking kereta dan matikan sistem. Lepas tu, buka port pengecas. Sambungkan palang pengecas tu. Anda akan dengar bunyi klik atau nampak lampu menyala sebagai pengesahan. Sambil tu, bolehlah pantau peratus bateri. Bila dah penuh atau dah cukup, cabut je palang. Senang kan? Baiklah, sekarang kita dah tahu cara nak cas, jom kita beralih ke konsep utama pula, iaitu EMAS 5. Apa benda ni? Ini sebenarnya adalah 5 prinsip penting yang setiap pemilik EV patut tahu. Jadi, apa sebenarnya EMAS 5 ni? Ia adalah satu rangka kerja atau formula lah untuk kita ingat 5 aspek terpenting sebuah EV, iaitu tenaga, pengurusan, ketersediaan, keselamatan dan juga 5 faktor utama yang boleh bagi kesan pada kereta kita. Jom kita pecahkan satu-satu. E untuk energi atau tenaga. Ini pasal penggunaan kuasa. Makin rendah nilainya, makin jimatlah kereta tu. M untuk management atau pengurusan bateri. Setiap EV ada sistem canggih yang jaga bateri daripada jadi terlalu panas. A pula untuk availability atau ketersediaan. Maksudnya, penting untuk ada stesen cas yang cukup. Dan akhir sekali, S untuk safety atau keselamatan. Ini semua pasal cara nak jaga suhu bateri dan elak dari sebarang kerosakan. Dan bahagian terakhir dalam EMAS 5 ialah nombor 5 tu sendiri. Apa pula ni? Nombor ni merujuk kepada 5 faktor luaran yang paling utama yang akan sentiasa mempengaruhi prestasi EV anda dari hari ke hari. Inilah dia 5 faktor tersebut. Pertama, suhu bateri. Kalau cuaca terlalu panas atau sejuk, ia boleh bagi kesan. Kedua, gaya pemanduan kita. Agresif ke, santai ke. Ketiga, beban kenderaan, maksudnya berapa berat barang yang kita bawa. Keempat, keadaan jalan, mendaki bukit guna lebih banyak tenaga. Dan akhir sekali, cara pengecasan yang kita pilih. Semua ni main peranan tau. Seterusnya, jom kita fahamkan 2 petunjuk kesihatan EV yang paling penting, SOC dan SOH. Nak senang ingat, fikir macam ni. SOC tu macam peratusan bateri kat telefon anda sekarang. Manakala SOH pula, ia macam bateri health telefon anda tu yang menunjukkan keadaan bateri untuk jangka masa panjang. Jadi, untuk perbezaan yang lebih jelas, SOC atau state of charge ni adalah paras bateri anda sekarang. Anggap je ia macam tolok minyak kereta. Manakala SOH atau state of health pula adalah kesihatan jangka panjang bateri tu. Macam kesihatan keseluruhan enjin kereta kita. Satu untuk harian, satu lagi untuk seumur hidup kereta. Jadi macam mana nak jaga bateri ni? Untuk kegunaan harian, amalan terbaik adalah dengan cuba kekalkan paras cas antara 20% hingga 80%. Cuba elakkan daripada selalu cas sampai 100% atau biarkan bateri tu kosong sampai 0%. Ini penting untuk panjangkan jangka hayat bateri anda. Habis tu, apa yang boleh buat SOH ni menurun? Ada 3 punca utama. Pertama, kalau kita terlalu kerap cas sampai 100%. Kedua, kalau bateri selalu terdedah pada suhu yang terlalu panas. Dan ketiga, kalau kita terlebih guna pengecasan pantas atau fast charging. Ingat,
Jaga elok-elok, bateri pun akan tahan lebih lama. Baiklah, sekarang kita masuk topik yang paling ramai orang nak tahu. Berapa jauh sebenarnya kereta ni boleh pergi? Jom kita bincang pasal range anxiety atau kebimbangan tentang jarak ni. Jarak sebenar yang kita boleh pergi ni, ia bergantung pada banyak faktor. Antaranya, saiz bateri kereta itu sendiri, penggunaan tenaga, cara kita memandu, penggunaan pendingin hawa, berat muatan dan semestinya keadaan cuaca dan jalan raya. Semua ni memberi kesan. Nampak macam formula matematik kan? Tapi jangan risau, ia sebenarnya sangat mudah. Untuk dapatkan anggaran jarak dalam kilometer, anda cuma perlu darabkan kapasiti bateri dengan kecekapan tenaga kereta anda. Okey, jom kita tengok contoh. Katakanlah bateri kereta anda bersaiz 50 kWh dan kecekapan tenaganya pula ialah 5 km bagi setiap kWh. Anda cuma perlu darabkan dua nombor ni. 50 darab 5, anda akan dapat anggaran jarak perjalanan sebanyak 250 km. Kan senang je nak agak. Baiklah, kita dah hampir sampai ke penghujung. Apa kata kita buat satu rumusan ringkas supaya semua perkara penting tadi senang lekat dalam kepala. Ini dia rumusan pantas kita. Ingat ya, pengecasan AC tu untuk cas perlahan, manakala DC untuk cas pantas. SOC pula adalah peratus bateri semasa dan SOH adalah kesihatan bateri untuk jangka masa panjang. Jarak perjalanan, ia sentiasa bergantung pada cara kita guna. Dan akhir sekali, IMAS 5 adalah 5 asas penting yang wajib kita tahu pasal EV. Oh ya, sebelum kita tamat, saya nak bagi penghargaan khas. Semua maklumat yang kita bincangkan hari ini adalah berdasarkan nota yang disediakan oleh TKS Zairi bin Yusof. Jadi jutaan terima kasih kepada beliau atas kepakaran dan perkongsian ilmunya. Jadi, sekarang anda dah tahu asas-asasnya dan harapnya dah tak keliru lagi. Persoalannya sekarang, apakah ciri EV pertama yang anda rasa paling menarik untuk diterokai dengan lebih lanjut? Fikir-fikirkanlah dan selamat meneruskan perjalanan anda dalam dunia EV.